Bonda Rozita Ibrahim dan adik cerita masa duduk dekat rumah setinggan di Kampung Medan. Masa itu miskin, atap rumah pun bocor. Yati dan Ali Syukri masih kecil. Cerita je. Ni, Akak ni macam mana? akak ni seorang yang rajin dan cekal. Dia keadaan susah macam mana pun dia tak tunjuk susah. Jadi kami duduk rumah setinggan ni dekat, boleh sebut nama? Tak sebut je. Kampung Medan. Atap rumah saya bocor. Atap bocor, kadang tidur kita boleh tidur. Lepas tu Air najis. air kumbahan tu bila hujan dia tak boleh turun. Jadi bila genangan tu kalau ikutkan, memang saya masa tu bujang, boleh je nak menyewa, tapi fikir kakak ni kita dah biasa susah kan, takkan aku nak tinggalkan. Jadi kita hiduplah sama-sama kat rumah setinggan tu. Masa tu Syukri dengan Yati kecil lagi kan? Masa tu kecil,